Komen dari Kemal, bang, bateri ni kalau pakai dekat SS Max kurang tak panas sebab dah try semua bateri still panas juga. Tak tahulah kenapa. Untuk korang kalau ada masalah yang sama macam Kemal ke Kemal ni saya tak sure. Okay. Kalau ada masalah yang sama, korang dah tukar banyak bateri tapi still panas juga phone korang, ataupun ada yang dah beli bateri high capacity ni dah tukar tapi still ada masalah panas juga. Okay. First korang nak kena buat, korang pergi hantar kedai, korang checking, kemungkinan ada masalah leaking dekat konektor bateri tu. Dekat bahagian IC, motherboard, bahagian bateri punya IC lah. Okay. Ataupun kalau korang baru je tukar bateri tapi still panas juga, kemungkinan konektor tak rapat pun boleh jadi juga, ataupun masalah pada bateri tu sendirilah. So guys, untuk korang yang mana ada masalah bateri cepat habis, nak kena cas pun 4, 5, 6 kali sehari guys, sampai bila korang nak kena tahan, nak kena bawa power bank pergi sana sini, nak kena bawa charger, nak kena malukan diri korang, nak kena pinjam power bank kawan guys. Dah tak payah dah guys nak susah-susahkan diri korang. Korang grab bateri iPhone high capacity ni dekat Bad Pening guys. Sebab apa? Bateri iPhone capacity ni, capacity mah lebih besar daripada ori. Bateri dapat tahan lebih lama. Untuk iPhone 12 ke atas, korang boleh diagnose akan naik use, tak ada keluar 6 part and verify part. Bateri iPhone capacity ni ada battery health untuk semua model. Korang just PMP je, terus naik 100% battery health. Korang beli dengan ada komputer handphone secara walk-in, secara online, korang akan dapat 3 bulan warranty. Kalau ada apa-apa issue, korang contact je kita akan hantar bateri yang baru guys. Bateri iPhone capacity ni pun dah terjual sebanyak 1,300 unit lebih dah, dan dah dapat banyak review yang dah puas hati. So guys, korang tunggu apa lagi guys? Korang pergi grab sekarang, ada free shipping, ada discount, korang terus check out. Okay, ciao.